Nak tahu padang dah ni isap okok, lebih baik awak kumpul duit tu, lepas tu beli emas ke apa lagi bagus. Lepas simpan emas tu, lepas tu boleh beranakkan duit tu. Saya bagi bukan apa, isap okok ni dah tak sihat. Lepas tu dia kesan pula pada jantung, pada otak pula. Jadi otak tak betul tau. Banyak orang tak betul saya tengok lepas isap okok. Lepas tu jadi macam sakit jantung. Tiba-tiba isap okok ni tak bagus tau. Bukan sebab apa, sebab dia boleh serang jantung dengan serang otak tau. Boleh buat penyakit di satu badan. Awak fikir balik, awak nak rosakkan diri awak dengan isap okok, awak fikir balik lah. Fikir balik dengan akal tu, guna akal dulu. Aku isap okok untuk apa? Untuk sihat ke untuk sakit? Yang tu kena fikir dulu. Sebelum apa-apa dulu, okey? Tu yang first punya. Jangan jadi bodoh tau. Jangan jadi bodoh, okey? Bodoh tak guna tau, jangan jadi bodoh. Okey, jangan isap okok.